Mari kita mulakan dengan latar belakang. Julian Corbett dilahirkan pada 12 November 1854 di Thomas Ditton, Surrey, England. Beliau merupakan ahli sejarawan dan ahli teori strategik bagi tentera laut British. Pada awalnya, beliau berpendidikan di Marlborough College, iaitu sebuah sekolah asrama, dan di mana bermulanya minat beliau dalam bidang sejarah dan sastra. Seterusnya, beliau melanjutkan lagi pengajian dalam bidang undang-undang di Trinity College, iaitu University Cambridge. Setelah tamat pengajian di sana, beliau menjadi peguam di sebuah institusi perundangan di Lincoln's Inn. Namun, minat beliau lebih pada dalam bidang sejarah, terutamanya dalam sejarah ketenteraan dan maritim. Beliau mula menjadi seorang penulis yang menghasilkan karya seperti Some Principles of Maritime Strategy yang diterbitkan pada tahun 1911. Karya ini mengisahkan tentang panduan teori bagi kekuatan laut secara strategik. Karya ini juga menekankan konsep-konsep utama seperti kawalan laut, strategi gabungan, perbezaan antara strategi laut dan darat, dan perang laut bertujuan politik. Karya ini telah menjadi rujukan dalam Naval War College dan di seluruh dunia. Disebabkan oleh minatnya yang terlalu mendalam dalam bidang sejarah, beliau telah menjadi sebagai seorang pensyarah di Royal Naval College, iaitu di Greenwich, iaitu sebuah institusi latihan utama Royal Navy. Beliau juga secara tidak langsung menjadi penasihat tidak rasmi kepada Admiral Sir John Fisher, iaitu seorang tokoh reformis besar dalam Royal Navy, kerana kebolehan Julian Corbett dalam menganalisis strategi secara intelektual dan sistematik. Beliau telah meninggal dunia pada 21 September 1922 pada usia 67 tahun. Beliau tidak meninggal dunia dalam perkhidmatan tentera kerana beliau bukanlah seorang anggota tentera, tetapi sebagai seorang awam yang berperanan sebagai penasihat strategi dan sejarawan rasmi Royal Navy. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini saya akan menerangkan 5 strategi Julian Corbett. Julian Corbett ada 5 strategi. Yang pertama ialah perang maritim sebagai alat politik. Corbett menegaskan bahawa tujuan utama perang adalah untuk mencapai matlamat politik, bukan sekadar kemenangan tentera laut. Julian Corbett juga menganggap laut harus dikawal hanya sejauh mana ia menyokong objektif politik dan strategi nasional. Kedua adalah kawalan laut ataupun namanya Command of the Sea. Corbett tidak percaya bahawa kawalan laut mesti bersifat mutlak seperti pendapat Mahan. Sebaliknya, dia menekankan bahawa kawalan boleh bersifat sementara, kawasan tertentu atau terhad. Kawalan laut bertujuan untuk membolehkan pergerakan sendiri seperti perdagangan dan logistik dan menghalau pergerakan musuh. Strategi Corbett yang ketiga adalah penggunaan kuasa laut secara tidak langsung. Beliau menekankan strategi tidak langsung seperti sekatan laut, serangan ke atas laluan bekalan atau sokongan kepada operasi darat. Ini termasuk operasi gabungan dengan tentera darat untuk mencapai matlamat strategi. Contohnya pendaratan amfibia. Strategi yang keempat adalah peranan tentera laut sebagai pelengkap. Corbett menyatakan bahawa tentera laut tidak boleh menang perang sendirian. Malah ia mesti digunakan bersama tentera darat dan diplomasi. Kejayaan strategi sering memerlukan kerjasama antara pelbagai cabang ketenteraan dan politik. Akhir sekali, strategi Julian Corbett ialah flag imbing. Maksudnya konsep ini merujuk kepada kehadiran sesebuah armada yang cukup kuat untuk mengancam musuh walaupun tidak terlibat dalam pertempuran secara langsung. Armada sebegini memberi tekanan strategi kepada musuh dan memaksa mereka mengambil langkah berjaga-jaga. Ini saya akan berkongsi secara ringkas berkenaan sumbangan Sir Julian Corbett, seorang ahli sejarah dan pemikir strategi maritim dari Britain. Corbett terkenal kerana pandangan bahawa kuasa laut harus menyokong peperangan di darat. Beliau percaya matlamat utama tentera laut ialah mengawal laluan laut, bukan semata-mata untuk memenangi pertempuran. Pertama, Julian Corbett menekankan pentingnya integrasi antara peperangan laut dan darat.
Bagi beliau, operasi tentera laut tidak boleh berdiri sendiri, tapi perlu menyokong kempen di darat. Matlamat utama kuasa laut menurut Corbett ialah untuk mengawal laluan komunikasi di laut supaya ia dapat membantu strategi keseluruhan sebuah negara. Yang kedua, Corbett memperkenalkan konsep perintah laut atau Command of the Sea. Beliau menjelaskan bahawa penguasaan laut bukan sesuatu yang mutlak. Ia boleh bersifat umum atau tempatan dan juga sementara atau tetap, bergantung kepada situasi strategi. Ini menunjukkan bahawa penguasaan maritim sentiasa berubah mengikut keperluan dan keadaan semasa. Idea beliau masih digunakan dalam strategi ketenteraan moden dan beliau kekal sebagai salah seorang pemikir maritim yang paling berpengaruh. Sekian daripada saya.